5 kriteria syarikat terbaik jual beli emas yang tuan-puan kena tahu. Kalau belum lagi simpan emas, 5 perkara penting untuk tuan-puan. Tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk ditujukan akan datang. Pertama, harga emas per gram yang kompetitif. Public gold bukan paling murah tapi antara yang terendah di pasaran dan harga yang telus dan dikemas kini setiap hari ikut harga emas dunia. Kedua, stok yang tiada had. Nak dapatkan emas 1 kilogram setiap hari pun boleh sebab syarikat ada kapasiti dan bekalan yang konsisten. Ketiga, spread rendah sekitar 6 hingga 8%. Lagi rendah spread, lagi kecil susut nilai bila kita nak jual semula. Keempat, cawangan yang banyak. 16 cawangan di Malaysia dan 5 di Indonesia. Itu penting untuk urusan ambil emas atau jual balik. Kelima, jaminan beli balik yang mudah walaupun emas calar atau rosak. Persoalannya, kalau semua kriteria ni dah ada, kenapa masih tunggu? Faktanya, emas dah jadi penyimpan nilai lebih 5,000 tahun sejak zaman tamadun Mesir lagi. Nak mulakan simpanan emas yang pertama, boleh daftar akaun emas JFP Public Gold percuma saja, rujuk video atau link bio. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi emas Tengkorongan.